Episod akhir drama bersiri Andai Itu Takdirnya 2 sukar untuk dipercayai, namun hakikatnya Azriel kini telah pergi buat selama-lamanya. Episod ini benar-benar meruntuhkan jiwa saat melihat Alia terasa-asa menanggung kesedihan yang melampau. Bayangkan perasaan seorang isteri yang kehilangan suami dan ayah tercinta secara serentak dalam sehari. Azriel telah membuktikan cinta sejatinya dengan mempertaruhkan nyawa demi menyelamatkan bapa mertua yang disayangi. Namun takdir menentukan segalanya bila Azriel menghembuskan nafas terakhir sejurus lepas perjuangan di hospital. Suasana pilu menyelembungi pengebumian bapa Alia bila jenazah Azriel turut menyusul di hari yang sama. Babak tangisan Alia yang penuh emosi benar-benar menusuk jiwa siapa saja yang menontonnya malam ini. Rata-rata penonton di media sosial mengakui episod kali ini adalah yang paling menyayat hati. Kita dapat melihat betapa rapuhnya hati seorang wanita apabila tiang serinya hilang dalam sekelip mata. Sekian.